Okey, pernah tak anda tengah scroll media sosial, tiba-tiba nampak iklan yang janji bulan bintang, pendapatan pasif yang berterusan hanya dengan guna sekeping kad SIM? Mesti pernah kan? Hari ini, dalam sesi penerangan kita nak bongkar habis-habisan satu taktik pemasaran yang tengah viral dan agak unik ni, iaitu roda impian Ton Wow. Kita tak akan nilai sama ada ia baik atau buruk, tapi kita nak tengok secara objektif macam mana corong pemasaran ni berfungsi. Dari cara dorang tarik minat orang, hinggalah ke enjin autopilot yang kononnya buat kerja cari pendaftar baharu untuk anda. Jom kita bedah siasat benda ni. Okey, untuk agenda hari ini, kita akan tengok 4 benda utama. Pertama, janji pulangan RM30,000. Kedua, macam mana roda impian ni sebenarnya berfungsi. Ketiga, kita intai sikit sistem kitaran viral autopilot dorang. Dan akhir sekali, package serta kelebihan kad SIM tu sendiri. Jadi, mari kita mulakan dengan bahagian pertama, janji pulangan RM30,000. Ini adalah cangkuk utama dorang. Sebaik saja anda masuk ke laman web promosi dorang, bam, angka ini yang dorang tayang dulu. Potensi keuntungan sehingga RM30,000. Dorang tak sorok langsung, ia diletakkan betul-betul di tengah-tengah untuk pancing perhatian kita. Dorang bingkaikan benda ni sebagai peluang pendapatan pasif jangka panjang dengan membina network atau rangkaian. Tapi, kalau anda pernah buat perniagaan berkaitan networking, anda mesti tahu kan yang cari orang ni lah cabaran paling besar. Betul tak? Jadi, macam mana dorang selesaikan masalah ni? Kat sinilah ia jadi sangat menarik. Dorang sokong janji RM30,000 tadi dengan satu klaim yang cukup berani. Dorang kata ini adalah satu-satunya sistem promosi yang adil. Maksud dorang, biasanya orang baru masuk dalam perniagaan macam ni akan susah nak cari downline. Tapi dengan sistem automatik dorang ni, padang permainan diratakan untuk semua orang. Tak kisahlah anda pandai bercakap ke tak, dorang promosikan idea yang sistem ni akan tolong carikan orang untuk anda secara adil. Hebat bunyinya kan? Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua. Macam mana roda impian ni berfungsi? Jom kita tengok gamifikasi di sebaliknya. Bila pelawat masuk je ke laman web dorang akan dijemput untuk main satu permainan digital, iaitu memutar roda impian. Roda ini sebenarnya bertindak macam alat pemaranan rawak untuk pasangkan pengguna baru dengan upline atau ejen sedia ada macam Jaslyn, Chen atau Bong. Secara psikologinya, taktik ni memang bijak tau. Daripada suruh orang isi borang pendaftaran yang panjang dan membosankan, dorang suruh anda main game pusing-pusing roda. Ia buatkan proses tu rasa interaktif, pantas dan mengujakan. Menurut penerangan dorang, proses ni sangatlah ringkas. Ada 4 langkah je. Anda isi borang minat yang pendek, pusing roda, sahkan siapa upline yang anda dapat dan tunggu admin hubungi untuk setup selebihnya. Nampak tak kelancaran dia? Aliran ni memang sengaja direka tanpa banyak sekatan. Ia dengan pantas bawa pelawat daripada sekadar nak tahu kepada terus mengunci slot downline dalam kuota seseorang ejen. Sekarang kita masuk ke bahagian ketiga, sistem kitaran viral autopilot. Ini adalah nadi kepada janji manis dorang. Dorang panggil enjin utama dorang ni sebagai kitaran viral atau auto spreader. Konsepnya macam ni, sebaik saja anda daftar dan aktifkan kad SIM anda, nama anda pula yang akan dimasukkan ke dalam pangkalan data roda yang berputar tadi. Lepas tu, sistem kononnya akan cari dan tetapkan 4 downline baru terus ke bawah akaun anda secara automatik. Ini adalah nilai jualan terhebat dorang. Janji untuk selesaikan masalah paling klise dalam bisnes rangkaian dengan mengautomatikkan proses pencarian pelanggan. Satu benda yang kita kena perhatikan tentang corong pemasaran ni ialah betapa konsistennya dorang. Cuba anda lihat padanan untuk Chen dan Jaslyn ni. Benda menarik kat sini ialah, tak kiralah roda tu berhenti dekat nama siapa pun, tawaran yang pengguna dapat adalah 100% sama. Hadiah percuma sama dan yang paling penting, janji eksklusif untuk masuk dalam auto spreader dapat 4 downline automatik tu tetap diberikan. Walaupun roda tu nampak rawak, janji pemasaran di sebaliknya sangatlah disasarkan dan seragam. Carta alir rasmi dari laman web dorang ni pula memetakan urutan impian autopilot ni beroperasi. Mula-mula daftar, admin akan sahkan, lepas tu nama anda masuk dalam giliran roda dan sistem akan tolong bahagikan trafik laman web baru menjadi downline anda. Memang ia nampak sangat automatik di atas kertas. Logiknya, selagi ada orang baru atau trafik yang berterusan masuk ke laman web promosi dorang, roda tu akan terus berputar dan memberikan ahli baru dari satu tahap ke tahap seterusnya tanpa henti. Okey, cukup tentang sistem viral. Mari kita masuk ke bahagian keempat, package dan kelebihan kad SIM tu sendiri. Di sebalik semua sistem roda impian tadi, ada satu transaksi fizikal yang jadi asasnya. Ia melibatkan yuran pendaftaran RM49.50 yang dibayar sekali seumur hidup. Dan untuk pastikan kos ni nampak sangat berbaloi, diorang packagekan sekali macam-macam benda. Anda bukan je dapat kad SIM Ton Wow Plus dengan pelan data pantas guna rangkaian Digi Celcom, malah diorang bagi insentif berlapis macam perlindungan insurans hayat, insurans kemalangan peribadi bernilai RM30,000 dan voucher rebate.
Penambahan semua manfaat ini sangat penting supaya pembeli rasa yuran pendaftaran permulaan tu adalah satu pelaburan yang sangat memuaskan. Tapi, di sinilah hakikat penting yang anda kena betul-betul faham. Potensi RM30,000 yang kita canangkan di awal tadi tu sebenarnya bergantung 100% kepada satu tindakan ini sahaja. Tambah nilai atau top up. Untuk upline dapat komisen berterusan, 4 downline automatik dorang tu mestilah konsisten buat top up prabayar setiap bulan. Jadi, sistem mungkin boleh bagi senarai pengguna di bawah anda, tapi keuntungan sebenar hanya wujud bila langganan telekomunikasi itu digunakan dan dibayar secara berterusan. Sebelum kita buat kesimpulan, ada satu plot twist atau cetakan halus yang sangat kritikal di bahagian paling bawah halaman soalan lazim dorang. Ia jelas menyatakan yang aplikasi pengagihan roda impian ni sebenarnya tidak mewakili pihak Tonwau HQ secara langsung, melainkan ia dikendalikan oleh ejen-ejen bebas. Maksudnya, sistem auto spreader yang nampak viral ni sebenarnya adalah satu inovasi kreatif pemasaran yang dicipta oleh pasukan ejen penjual dan bukannya sistem rasmi dari peringkat korporat syarikat telekomunikasi itu sendiri. Penting untuk kita tahu beza antara produk rasmi syarikat dengan strategi pemasaran pasukan bebas. Jadi, kita dah sampai ke penghujung sesi penerangan kita tentang corong pemasaran roda impian Tonwau. Kami nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang memancing minda. Memandangkan model ni sangat bergantung kepada kemasukan berterusan pengguna baharu di internet untuk menyuap sistem auto spreader. Adakah sistem autopilot yang menjanjikan downline tanpa henti untuk semua orang ini merupakan satu realiti matematik yang mampan untuk jangka masa panjang? Ia pastinya satu eksperimen pemasaran digital yang cukup memukau. Tapi berapa lama roda ini mampu bertahan sebelum laluannya jadi tepu? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami hari ini dan pastikan anda terus menjadi pengguna yang bijak. Jumpa lagi!